Nasi lemak buncit berapi bang. Alright. Boleh lah bang, saya nak order satu. Ni pakai beras basmati. Macam lembut semacam. Ini ayam baru masak lah Pehalah satu. Yang ni. Sambal asin sambal asin. Nasi lemak lauk sotong boleh. Hari tu anak kepada makcik saudara saya, belah mak saya cakap, ini sedap. Jadinya saya pun datang. Hari tu dah ambil sotong lah. Telur mata satu. Sama juga sambal asin kot. Hujan-hujan makan nasi lemak. Okey guys. Itu saja Terima kasih. Alright. Nasi lemak sotong seperti yang anak kepada makcik saudara belah mak aku cakap. Inilah dia. Katanya sedap. Alright, so jom try. Ada sambal asin. Sorry lah kalau bising sikit tengah hujan. Hujan rahmat orang panggil. Dia curahkan sambal dia. Kalau mengikutkan nama dia, nasi lemak berapi, harap tak pedas sangat lah sebab aku tak tahan pedas ni. Sotong. Lembut. Dia pakai beras basmati tau. So nasi dia tak melekat. Tengah hujan makan nasi lemak panas-panas pula. Ui. Sambal dia pedas. Masam manis dia tu sekata. Tapi kalau untuk budak-budak, mungkin dia kena ambil sikit-sikit je kot. Sebab agak pedas lah. Sedap. Aku ada tengok review. Dia kata hari-hari dia beli. One more. Nanti kalau ada siapa-siapa nak try dia punya sotong. Lauk sotong sedap tak? Tapi kalau nasi lemak pakai beras basmati, not bad gak rasa dia. Tapi portion nasi dia bagi banyak berbaloi dengan harga dia. Dia ada macam-macam lauk tadi. Tapi aku pilih sotong dengan ayam. Sebab aku tengok ramai yang review, dia orang ambil yang tu. So, pilihan aku tak salah lah. Sambal the best. Aku baru makan separuh, ada separuh lagi. Sotong, telur, sambal, nasi basmati. Siapa-siapa nak try, boleh pergi dekat sini. Jangan risau, kalau siang kau tak dapat pergi, malam dia buka. Overall sedap.